Alhamdulillah, sesi Aku Janji MHONS Koba Familia dan MHO Brotherhood telah berlangsung dengan penuh semangat dan kesatuan. Kerjasama ini melambangkan tekad bersama untuk memperjuangkan isu hak asasi dan kemanusiaan demi membela mana-mana individu yang dizalimi dan ditindas. Melalui Aku Janji ini, kami berikrar untuk menjadi satu masyarakat yang prihatin, saling membantu dan berani bangkit menentang segala bentuk kezaliman. MHO komited menentang sindiket jenayah termasuk ahlong, skamer, human trafficking dan apa jua bentuk penindasan yang mengancam kesejahteraan rakyat. Ini bukan sekadar janji, ini adalah satu perjuangan. Demi rakyat, demi keadilan, demi negara. Saya akan memperjuangkan nasib individu yang teraniaya secara jelas.